memetik daripada nukilan Imam Al-Ghazali menyebut ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu padanya ada 3 teras. Teras yang pertama, ibadah yang bersifat takhalli. Apa tu takhalli? Mengosongkan hati, membersihkan jiwa daripada perkara yang syirik dan juga perkara-perkara yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya jemaah sekalian, contoh ni ada cawan. Kita letak penutup pada cawan. Isi air masuk tak dalam cawan? Masuk ke tak? Cawan letak penutup, tuang air masuk dalam cawan ke tidak? Sebab apa tak? Sebab ada penutup. Maka penutup inilah dosa ataupun perkara syirik yang melekat pada hati kita, menyebabkan ibadah kita tidak diterima, tertolak. Kan? Tidak mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ataupun analogi yang kedua, cawan. Kan? Terdedah, terbuka. Tak perasan melekat padanya habuk, kotoran. Kan tak nampak? Kita tuang air. Air tu boleh minum ke tak? Tak boleh. Kalau minum, keladak, kotor, boleh jadi kuman, penyakit sakit. Tu yang kadang-kadang kita dah masuk bulan Ramadan dah. Bulan berkat, bulan Allah ampunkan dosa. Kan bulan Allah mudahkan kita beribadah padanya. Tapi pelik. Semayang. Tapi malas tu menebal lagi. Kan rasa berat je badan nak tarawih, kan nak bangun malam, nak semayang berjemaah di masjid. Masih lagi ada benda-benda yang bersifat beban, malas, kan. Masih lagi banyak lalai. Masih lagi hati tu gundah gulana, gelisah, kan, fikir raya cukup ke duit. Tapi tahajud tak tinggal, kan. Kenapa jadi macam tu jemaah sekalian? Tanpa kita sedar, kita beribadah, isi air pada cawan, rupa-rupanya cawan itu padanya ada habuk, ada dosa, ada perkara-perkara yang bersifat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mardud, ditolak, tertolak. Ataupun kebaikan yang kita buat itu tidak memberi faedah, tidak memberi impak kepada kehidupan kita seharian. Maka diajarkan pada kita di antara amalan untuk membina amal takhalli ni, antaranya 4 para jemaah semua.